Saya Tuan Haji Fakir Hamid, khususnya kepada Naib dan Naib Haji Babakar dia punya JK penerangan Encik Cheng dan Adik Cheng mendapat ingat PSP baru ini. Okey, kita bayar jasa Suhanan Encik Ibrahim, seterusnya kepada para serikandi yang turut hadir pada hari ini, dan seterusnya adalah sekali AJK kali yang kedua kali yang kedua pada tahun ini. Alhamdulillah cuaca hari ini okey pula. Biasanya hujan, hari ini okey pula ya. Alhamdulillah. Dan jadi Assalamualaikum untuk selamat. Dan untuk ucapan hari ini kita banyak berita-berita yang okey lah kan, mana dia berjalan lancar. Alhamdulillah lah. Dan kita terima kasih kepada kita punya SU memprintkan gambar-gambar. Kita punya gambar lah, gambar murah kaya. Biasanya gambar satu tu RM20, satu tu dia jual RM5. Alhamdulillah. Semoga Tuan Haji Haris, alhamdulillah, cukup. Terima kasih juga kepada Tuan Ismail yang banyak membantu kita apa juga pada urusan kita punya aktiviti PPN Tuan Zakabut. Okey, PPN HUT yang kita bincang pada ini, dia tak pergi rumah dia sebab sakit. Lepas tu dia pergi ke Murah, dia balik kot. Jambut, dan ini membentangkan minit mesyuarat dari surat 1 hingga ke surat 6. Dia makan bayi punya kenyang lah. Okey, alhamdulillah. Walaupun dia tanya apa nama Tuan Haji Abdul Rahim kata nak bagi sumbangan. Dia call lah Pak Sekali, jumpa pun dia kena pergi office dia ambil. Dia tak akan pergi ke tempat MP sekarang sibuk dengan apa? Pemilihan. Tak ada grant, kita dia. Yang pertama, yang kedua tu grant untuk veteran. Tapi grant kita memang daripada JEC kan? Tak ada sampai yang masuk dari kamu. Katanya ini kita ada 3 pekerjaan. First one, aktiviti lah. kita minta lagi grant. Yang RM50,000 tu sebagai grant ke atau? Tak tahu, dia bagi, grant lain. Grant tu and then submission to upgrade the Dewan is another part. Dewan apa dia tak? Dewan pun dah hantar plan, semua siap dah hantar dah. Sebab dia datang ni bukan naik taraf tu berapa ratus ribu? tak tahu. Itu Dia tak bagi tahu. Kita hanya buat plan. dia datang dengan dia hantar plan tu, dia datang sini. Dia tunggu dia punya kontrak. Kalau lebih pada hak dia, kalau kurang pada hak dia bagi. Kalau lebih hantar ke sana. Itu untuk sesuatu aja. Satu lagi. Kena submitkan nama. Ada tak? Ada tak dengar? Permintaan daripada ex-pemaisuri Sultan of Pahang punya isteri adakan satu majlis jamuan makan untuk Sri Kandi. Banyak pulau. Kau betul kan? Saya tak pernah pakai lampu yang siap bawa dan juga.